Holy moly. Okay guys, hari ni saya nak beli blaster dekat kedai Monkey Mods. Hari tu saya dah review dah blaster tu. Hari ni baru ada stok sampai. Itu dia. Diorang dah siap letak kat sini dah. Diorang punya warna orange, ada warna putih. Dia punya warna look sinar pun boleh tahan ya. Tapi aku suka yang warna orange ni. Kita beli ni lah. Itu dia. Diorang dah sediakan unit saya. Kat kotak dia tu. Ni boleh dah nampak dah produk penuh dia macam mana. Saya ambil warna orange. Okey, dalam ni ada plaster lah. Dia kena pasang tau. Okay? Dia punya grip depan ada kat sini. Dia punya grip belakang pun diorang tak pasang lagi. Kena pasang tau grip belakang dia tu. Lepas tu dia datang dengan apa tu? Dia datang dengan mag yang tebal. Lepas tu dia ada satu mag well. Ni untuk kalau korang nak letak mag yang lebih nipis tu boleh pakai yang ni. Untuk meningkatkan prestasi dia, saya ada ambil extra barrel yang lebih panjang di mana saya boleh menjadikan blaster ni sebagai blaster sniper. Dalam kotak ni diorang hanya datang dengan spring 1.6, lepas tu satu spring stock dekat dalam lah. Spring stock dekat dalam ni hanya boleh sampai dalam 70 fps macam tu je. Tapi yang spring 1.6 ni nak sampai 250 fps memang tak ada hal. Kalau korang nak sampai 300 fps, korang kenalah pakai spring 2.0. Tapi saya rasa spring 1.6 ni kalau kita masuk sekali dengan barrel panjang ni, ada peluang tau kita boleh dapat performance extra ni. Kita cuba dulu nanti. Serius lah guys, cantik gila blaster tu.